Okey, sebelum kita meneruskan perjalanan ke campsite, apa kata kita singgah dulu beli-beli bungkus-bungkus untuk kita bawa ke campsite. Ini dia. Loreng pisang ada. Kopok leko ada, mi udang ada, cucuk udang ada, ABC ada, rojak ada dan berbagai-bagai. Di Simpang Sedim ni ya. Jom pakat beli. Kawan-kawan, apalagi yang ditunggu? Jom kita camping, kita mandi air terjun. Pagi hari mandi embun, malam hari kita kumpul kayu, kita campa. Hey kawan-kawan, Sampai Simpang Sedim ni, kita belok kiri. Kita menghala ke campsite, belok kiri ya. bawa kemah. Bintang di langit berkelip-kelip, cerita hantu sambil panggang sose. Okey, selepas belok kiri, kita ambil simpang ya, jumpa simpang ke kanan lagi. Tak jauh. Lebih kurang dua meter. Setengah kilometer lah lebih kurang. Dia akan masuk ke terima kasih ni. Okey, sampai sini sekejap ada simpang ke kanan. Okey. Ni simpang kanan ni. Ni stesen minyak, jumpa stesen minyak borak ni. Saya ambil kanan. Ambil kanan. Juga menuju ke campsite Izara campsite juga kalau ikutkan dia. Okey. Kita terus sahaja ke dalam sampai penghujung jalan tar ni. Okey, jalan ni juga menuju ke Izara campsite ya. Ni dia logo signboard Izara campsite. Ini dia. Okey, tapi kita terus saja. Kita terus saja ke dalam. Juga akan tempuh tak silap saya Ranting campsite. Ranting campsite ya. Okey, ni signboard ke Ranting campsite. Belah kanan tu. Okey, kita terus lagi. Okey, kat depan ni pun sama juga ya, nak ke Izara 2.0. Simpang kanan tu. Tak apa, kita terus lagi. Sampai jumpa jalan kecil ini, kita masuk je ke dalam. Kita masuk saja ke dalam. Okey, ni ada jumpa simpang ni. Tuan-tuan tengok. Golden Hill tu. Kita ke Golden Hill ni. Tengok, combat pun ada, dusun pun ada. Okey, kita ke sinilah. Jalan ni sampai habis tar ni kita akan off-road sikit. Kita off-road tu yang masuk lah. Okey, jalan dia memang off-road lah ya, off-road, tapi tak berapa jauh sangat lah. Semua kenderaan sesuai sangat lalu lah ya. Okey, kalau tengok ni pun ada juga signboard dusun campsite ya. Okey, kita terus saja naik ke atas. Kita akan tempuh ni lah ya, dusun durian. Tengok pokok-pokok durian muda lagi. Pokok durian muda Okey, kita terus saja naik ke atas. Okey, kita berpandukan kepada signboard. Kita tengok sini signboard Lubuk Lekuk and the Combat Campsite. Okey, kita ambil kanan. So jalan off-road tapi boleh dilalui semua kenderaan lah. Cuma jangan laju-laju lah, kita slow-slow nak sampai kan. Okay, tuan-tuan akan jumpa ni ya, ada rumah ni, ada pintu gerbang ni. So kita terus saja ke bawah. Okey, depan ni ada simpang ke kanan, ke Lubuk Lekuk campsite. Okey, kita terus saja. Tuan-tuan boleh tengok. Dusun campsite pun kita terus. Golden Hill campsite pun kita terus. Ke kanan ni kita pergi Combat, Lubuk Petai and Blackstone, Lubuk Lekuk. Okey, kita terus saja. Rasa tak jauh sangat ni, kita dah nampak pagar ni.
So rasanya ini dia. Ya betul. Golden Hill. Dia penghujung sini ya. Kita tengok. Pagar dah buka. So betul. Kita masuk ke Golden Hill. Mungkin belah bawah. Kita tengok belah bawah. Belah bawah. So ini dia. Kita masuk pintu bawah ni. Okey, bawah ni kita ke campsite ni dah. Kita dah sampai ke Golden Hill campsite. Okey. Okey. Oh, sini saja. Okay, Assalamualaikum. Sekali lagi bersama dengan saya Azmi. Follow me, Green Awanza Camping. Kali ni saya akan tunjukkan satu lagi campsite yang berada di daerah Sedim, ya. Kulim, di Sedim, Kulim. So, tuan-tuan nak tahu, ni dia. Golden Hill Campsite. Okay, Golden Hill Campsite ni, untuk nak masuk ke dalam ni, dia akan tempuh banyak campsite. Yang pertama, dia akan tempuh Izara Campsite, ranting-ranting campsite, Lubuk Lekuk, Blackstone. So, Combat Campsite, dia banyak lagi. Dan kalau tengok ujung sekali, yang kuning tu Dusun Campsite. Okey, di sebelah ni. So, banyak campsite dekat sini. So, kali ni saya berada di sinilah. Ni tengok. Dia bukan penginapan lah, sebagai dia buat homestay, kebun dia. So inilah. Okey. So campsite ni tak besar sangat, tapi dia orang kata view cantik. Kawasan dia pack dia cantik. Mari tengok. Jom. Okey, jom kita masuk ke dalam. Dia ada dua tapak. Satu tapak masih pintu pagar tu, nampak tu batu tu. Terus kat sana satu lagi. Okey, kita masuk ke dalam ni dulu. Kita masuk ke dalam ni. So ini tempat parking kereta lah. Ini tempat parking kereta. Okey, ini parking kereta. Okey. Sini pokok buah juga. Tengok ni, buah. Ni apa ni? Pulasan. Oh no. Bilik air ada dua sini dengan sinki di atas. So kita tengok bilik air. Bilik air dia. Okey, bilik air macam biasalah. Oh, ada lampu solar tu ya. So ni dua-dua bilik air. Di ni di atas juga ada sinki. Okey. Kita masuk ke mari. So tengok. Oh, tengok rambutan muda lagi. Ingat dalam sebulan lebih lagi. Cantik, boleh makan. So kita masuk. Ni ada rumah. Rumah ni tengok ada pelak. Okay, kita masuk. Kita masuk dulu. Kita masuk. Oh, dia ada sinki juga di bawah ni. Ya, rumah ni. Ni macam dia buat chalet lah, chalet. Cermin tu. Sebab kita tuannya pun tak ada. Kita nak review tuannya tak ada. So chalet lah. Dua cermin kaca, pasal ni dua cermin kaca ni. Cermin pintu dia. So okay, ini satu tapak. Dah siap ada terapan, gantarpan di atas tu, supaya orang kata selamat daripada hujan ke apa ke. So di tepi ni, kita tengok tepi ni. Oh, jadi sungai juga tepi ni. Okey. Ni sungai kecil.
Ni sungai kecil. Air sangat jernih ni. Ni betul-betul daripada atas bukit. Daripada atas bukit sana. Okey. Okey, kita tengok. Mengalir sampai sana. So kita tengoklah. Okey, ni kawasan tapak dia yang di bawah ni. Inilah kawasan dia. Okey, kalau macam saya pacak 2. So boleh 3. Sini pun boleh 3. Sini boleh 4 lah belah sini. Kalau kemah besar saya ni boleh 4. Di belah sini boleh lah 3. Ya, ni kawasan dia. So kita tengok ni sungai dia lah. View dia daripada sini lah. Kita tengok. Okey. Ni dia. Sebelah sana campsite. Ada 3 campsite di belah sana. Tapi dia masuk ikut jalan belah sana. Dia ada 3 campsite. Okey. Ni dia. Memang cantik lah kawasan dia ni. Okey. Inilah kawasan dia. Lampu solar dia malam. Ni dia. Sungai kecil tadi bertembung dekat sini. Boleh mandi kat sini lah. Okey. Inilah kawasan dia. Itu pokok-pokok manggis. Banyak pokok manggis. So di atas tadi itulah penginapan untuk tapak atas. Dia ada penginapan untuk owner dia. Mungkin ada chalet di atas tu. Kita tak masuk atas tu lagi. So itu tapak yang paling best lah. Tapi cuma dia nak turun ke bawah ni dia melalui tangga tu. Baik situ tangga. So tapak tu memang view dia memang nampak terus sungai. Macam lagi kita tunjuk. Kita tunjuk tapak tu. Okey. Okey, kali ni saya pacak sebab hari ni anak ikut. Saya pacak 2 je lah. Saya gunakan Widya Lido Max Pro. So dan inilah yang terbaru saya beli ni daripada Mountain Hiker. Ya. Ini daripada Mountain Hiker. Ni pertama kali kita rasmi hari ni di Golden Hill. Ni dia. Tak habis setup lagi. Saya baru siap setup. Lepas tu hujan tadi. So saya berhenti sat. Nampak dah basah lah atas tu. Okay. Ni daripada Mountain Hiker. Ini senang lah. Sekejap je pasal pakai pump kan. Dia pakai pump. Okay, view di sini lah. View dia kecil je. Tak banyak apa di kawasan dia pun. Tapi cantik lah. Menghijau lah. Sana semua kebun-kebun, dusun-dusun, rian, berbagai buah-buah lah. Okay, inilah kawasan dia. Daripada tapak bawah sungai, so kita pergi tapak atas. Boleh naik ikut ni. Dia memang siap tangga simen lah untuk ke tapak ni. Tapak macam orang kata tapak VIP lah. View cantik punya. Ni kita boleh naik ke atas. So ni pun boleh guna lah. Malam-malam kalau agak hujan lebat ke apa ke, boleh buat tempat pelindungan jugalah. So ni bilik air, tandas. Ada lampu. So ni tandas dia. Untuk tapak yang atas ni. Ni dia. Naik tangga. Okey. Inilah dia. So ni rendah sangat. Dia boleh bagi tinggi lah. Okey, ni dia tapak dia. Nampak? Tu dia. Nampak dia. Tu baru dia. Nampak dia sungai. Wah. Tu dia. Okey. Nampak sungai. Ke atas ni pun ada lampu solar juga ni untuk malam. Inilah kawasan tapak dia. Kalau tapak ni tadi masuk ikut pintu sana. Tapak bawah tadi pintu satu lagi. Ni pintu ni lah. Terus saja kemari. Boleh naik kereta loading barang. So sinki dia ada kat sini. Sinki dia ada dekat sini. Bilik air. So ada sinki. Tapak ni dekat lah bilik air dengan sinki. Inilah. Ni dia. Okey, inilah tapak dia.
So ni pokok cempedak. Pokok cempedak tak besar lagi. So ni dah, tengok view dia, memang cantik lah view dia. Cantik view dia. Okay. Daripada sana jalan masuk. Yang itu simpang ke kanan tu. Simpang ke kanan tu pergi ke Blackstone Lubuk Lekuk. Dia terus sampai kemari. So sampailah kemari. Ni rumah ni. Ya, rumah ni. Owner tak ada. Okey, tu tadi kalau masuk tapak atas tadi sinilah. Tapak atas. Okey, kita tadi ikut ni. Ikut ni, ikut pintu 2. Ikut pintu 2. Kalau kita terus, kita akan pergi ke dusun campsite depan sana sikit. So kita tak pergi ke dusun campsite. Tu dia straight sana tu dusun campsite lah. So kita kemari je lah. Ini dia. Kawasan berpagar ya, rumah berpagar. Okey. Ini dia. Kita masuk kemari. Okey, ini dia. Nombor telefon dia ada tu ya. Nombor telefon ada. Jangan kata tak bagi nombor telefon. Tu nombor telefon dia ada. Okey. Lepas kita masuk terus tempat tadi. Okey, ini dia Khaira namanya. Khaira berada di campsite. Campsite mana? Golden Hill katanya. Sekali lagi bersama dengan saya Azmi. Follow me, Green Awala Camping. Di mana, di sana, di sini paling ada Okey, kali ni kita berada di campsite Golden Hill, Sedip. Okey, tak jauh sangat daripada campsite yang lain. So, ingat ramai yang mandi. Memang menarik. Boleh datang ke campsite Golden Hill campsite. Nampak ada bawah ya. Bunyi baik.
Okey, ni tapak ya. Tapak dia tak besar. Sekadar bawah ni boleh lah 4 kemah, 7 kemah ya. Lebih kurang 7 kemah ya, tapak di bawah ni. Okey, itulah saja ya video kali ni yang dapat saya ceritakan ataupun saya pamerkan sedikit tentang campsite Golden Hills di Sedim. So jumpa lagi. Bye bye. Okey, ini keadaan waktu malam di Golden Hill Sedim. Terang ya, atas ada lampu, tapak atas pun ada lampu. So ini penginapan ataupun owner punya lah ya, owner. So di sini pun ada lampu, okey. Chalet ni pun pasal tak nampak malam, tak nampak ni chalet ni. Sebentar lagi ada, katanya ada tetamu nak datang, dia dah on lampu dah. Daripada tepi ni dah on lampu, nampak terang sikit lah. Chalet yang sini lah. Itu dia. Ini dia owner Golden Hills. Golden Hill ya? Golden Hill, okey. Alright. Sebab apa kita review sikit lah, kita buat YouTube. Boleh. Nanti. Terima kasih banyak-banyak. Boleh tengok lah sikit-sikit lah. Tak pandai sangat pun. Sampai siang kan? Sebab ni. Petang tadi dah. Dalam pukul Jam kan? tempat lebih ya? Oh, pandai cakap pukul 4. Okey lah. Okey. Alright. Baik, terima Terima kasih. kasih banyak. Bye.